Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sofia, wartawan cilik TV PSS Sejaya. Anda sedang menyaksikan siaran langsung pembuatan bubur lambuk oleh warga Sejaya sempena edaran bubur lambuk Ramadan Sejaya pada tahun ini. Sedapnya bau bubur lambuk ini. Teruskan bersama saya Sofia, wartawan cilik TV PSS Sejaya untuk liputan menarik dengan lebih lanjut. Selaku pengerusi Kelab Guru, apakah tujuan utama program bubur lambuk ini dilakukan pada Sekolah SK Taman Kelang Jaya? Tujuan utama program ini dijalankan ialah kita nak kongsi rezeki kepada semua warga Sejaya, terutamanya murid-murid. Selain itu kita nak didik murid tentang peduli untuk kongsi rezeki. Selain itu untuk dapatkan hubungan silaturahim di kalangan warga Sejaya semua. Itu saja. Hari ini berapa periuk masak bubur lambuk? Untuk pengetahuan semua, hari ini kita masak sebanyak 20 kilo beras, maknanya 2 periuk kita masak. Anggaran yang kita buat sebanyak 1000 pack lah. Dari mana cikgu mendapatkan resepi bubur lambuk ini? Sebenarnya ini resepi keluarga saya. Ini sekira bubur lambuk style orang Johor lah, orang Johor Bahru. Sebab saya asal dari Johor. So saya dapat daripada family saya lah yang dari Johor Bahru. Terima kasih. Sama.